Hi guys, it's me Shasha. Welcome back to my channel. So hari ni Shasha nak buat vlog birthday for my parents. Sebab birthday Shasha hari ni 26 hari lampai. And Shasha nak belanja dia makan. Shasha harap sangat dia okey untuk Shasha belanja dia makan. Shasha ni ada spirit tau apa yang Shasha nak bagi kat dia. So Shasha tak minta bagi dia hadiah. Apa yang Shasha boleh buat is just that belanja makan ke something like that je lah. But dia Shasha kalau korang nampak Shasha macam jalan slow apa ke, Shasha minta maaf lah. Saya accident. So yeah, let's go. So now kita orang dah sampai. Nampak sangat baru, betul-betul baru sampai tu kan. Outfit Shasha sangatlah simple sebab Shasha tak boleh nak beroutfit sangat sebab kaki Shasha pun macam sakit gila sekarang ni. Harap bolehlah berjalan ni guys. Ya. Outfit birthday ke ni? Outfit birthday ke? Outfit birthday ke? Maklumlah guys, sekarang jalan kena orang pegang guys. Salah jalan dah. Ni dah hujung sangat. Hai. Dua orang. Hai. Mana? Surprise, saya belanja tau. Kalau saya cakap nanti bapa tak bagi. Dia dah masuk dulu. So nama kedai ni kedai congkak. So jom lah order dulu. Okay? Makan je apa depan-depan. Tada, makanan sampai. Papa udah apa? Order favourite lontong. Lontong. Bawa dia lontong. Shasha order macam nasi. Saya tak tahu panggil dia macam ni, tapi macam ayam pecik lah macam tu. Ni sedap. Saya dah pernah makan. Okay, makan. Makan. Okay, so guys, tadi kita dah surprisekan ayah Shasha untuk belanja makan. For those yang tanya kenapa belanja makan je, sebab ayah Shasha ni dia jenis tak suka beli macam like Shasha belanja dekat benda yang tak sepatutnya, faham tak? Even nak makan pun ayah Shasha sebenarnya tak bagi. Daripada dulu-dulu gimana tak bagi. So tadi tu pun memang Shasha tak bagi tahu langsung apa yang Shasha nak buat. So Shasha terus dia pergi and terus dia masuk kedai tu, baru Shasha cakap okay, bawa order je apa nak macam tu. So hari Isnin ni pula adalah birthday Mama Shasha, 28 hari bulan. Selang sehari, selang 2 hari macam tu je. So Shasha ada beli something. Kau rasa apa benda? Apa ni? Apa ni? Shasha beli emas untuk Mama Shasha. Shasha beli Habib. Tapi untuk for you guys punya information, this is dia real emas. Emas betul, tapi dia bukan emas 916 yang like your mother selalu beli tu, yang mak-mak kita selalu beli tu, tak. Ini dia emas betul, memang emas betul, tapi dia punya grade tu dia macam rendah sikit. Macam tu. So maksudnya harga dia tu tak adalah setinggi sangat macam tu, faham tak? Tapi it's still expensive for me. So saya nak buka dulu sebab nanti saya akan letak dekat dalam bekas ni. Okay, so nanti kita akan surprisekan Mama Shasha pula. Ni mesti dia lagi terkejut. Tiba-tiba dapat emas pula. Okay, so, oh my god. Shasha pun first time korang beli emas untuk my mom. Shasha pun tahu. Shasha rasa Shasha tak percaya Shasha dapat belikan Mama Shasha ni. Alhamdulillah. Ya Allah, dia aku. Ini bukti korang ini real emas. Walaupun harga dia tidak semahal sangat, tapi this is the real emas. Okay, I'm not kidding. Okay, I'm not kidding. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni first time Shasha beli emas pakai duit Shasha sendiri korang. Dan untuk orang. Tapi bukan untuk orang lain lah, untuk my mom juga. Dia adjustable tau korang. Biasa gelang tangan dia ada size kan. Ni korang boleh adjustable macam tu, nampak tak? So ta-da! I got my mom Habib. Biasa parents kita, I mean like our mom akan selalu beli emas yang 916, tapi ini emas 925. Grade dia bawah sikit. That's all. Nanti kita akan surprisekan my mom. Okay? So see you guys nanti. Hi guys, so today is the day untuk bagi hadiah dekat my mum. So hari ni kita nak pergi makan, keluar makan.
as a birthday gift something from my brothers. Ni kita tak tahu nak pergi kedai manis. I mean like maybe like cafe or something. Tak tahu. So kita tengok macam mana. Okay? Kek apa mana? Apa? Sikit gigi pun nak makan kek. Kek gigi. So hi guys, kita orang dah sampai dekat tempat kedai makan yang kita orang nak makan. And Sasha tak bagi tahu sesiapa lagi, tapi ada 2 orang abang Sasha dah tahu. Saya nak bagi hadiah cincin tu. So kita tak tahu bila nak bagi. Kita tak nanti what's timing yang perfect timing nak bagi. So kita dah order makanan dah. So nanti kita akan tengok lah kita order apa, okay? And baru ada beli banyak kek. Dah. Kau sakit dulu. Tahu tak? Cuba tengok tu. Bling bling bling. Saya pakai Shopee Pay Later.